Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Salina yang kami sayangi. Kami daripada Plaza Stam ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Salina. Ingin mengucapkan selamat bersara dan juga terima kasih atas tunjuk ajar Ustazah selama ini dalam membimbing kami untuk menjadi insan yang berilmu dan juga bertakwa. Dan ucapkan selamat bersara Ustazah. Terima kasih sebab mendidik kami. Dan terima kasih kerana telah mencurahkan kasih sayang dan mendidik serta memberikan air tangan yang sungguh sedap kepada kami. Dan selamat bersaraan kepada Ustazah Salina. Dan selamat maju jaya untuk Ustazah. Bagi anak Ustazah Salina ni salah seorang asatiza yang cukup hebat. Semua didikan, semua tarbiyah, tunjuk ajar Ustazah Salina dekat anak, semuanya memberi inspirasi kepada anak untuk jadinya lebih baik. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Salina kerana telah banyak mencurahkan ilmu. jutaan terima kasih kepada Ustazah Salina. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ustazah atas bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain yang telah di staff. Buat Ustazah Salina, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan juga kenangan sepanjang menjadi guru juga ibu buat kami yang sudi mencurahkan masa dan tenaga untuk mendidik kami daripada A sampai Z. Semoga dengan asbab kebaikan Ustazah selama ini, Allah memberikan keredaan kepada Ustazah. Ustazah Salina bukan sahaja guru yang hebat dalam memberikan ilmu, tapi bahkan beliau juga seorang yang tidak ubah seperti seorang ibu yang sanggup meluangkan masanya. Daripada saya pula, terima kasih Ustazah kerana sering masakkan kami dengan penuh kasih sayang. Tak lupa juga dengan penat-penat Ustazah yang dah masakkan makanan untuk kami sepanjang tempoh kami di Mahat Pontian. Sebenarnya masakan Ustazah sangatlah sedap dan tip-top. Kalau contoh macam lepas habis kelas, Ustazah Salina kata okey semua dah habis kelas, pergi bilik guru ambil makanan, semua terus semua lari je laju. Kami ingin mengucap sepuluh jari memohon ampun dan maaf kepada Ustazah sekiranya ada daripada tutur bahasa ataupun tingkah laku kami yang menggores hati Ustazah. Akhir kalam, likun yang likok merab, walikun yusirab syuh. Ustazah nahu pakot, bal nahu najafi hayatina. Ustazah bukan sahaja Ustazah nahu kami, tetapi arah kejayaan buat hidup kami. Khairun nas anfa'uhum linnas. Last kali saya juga berharap Ustazah sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk mencapai segala urusan dan juga berbahagia bersama keluarga. Terima kasih ke atas segala ilmu, jasa pengorbanan yang Ustazah berikan kepada kami. Ya Allah sahaja yang mampu membalas jasa Ustazah. Saya ucapkan ma'assalamah wa ila liqa. Semoga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi Ustazah. Untuk Ustazah Salina, Ana mengucapkan selamat bersara, semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Kami ingin mengucapkan selamat bersara Ustazah Salina. Kami semua sayang Ustazah Salina. Selamat bersara Ustazah Salina. Dan kami doakan juga supaya Ustazah sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid menghafal tak henti-henti, sambil menghafal terbayang roti. Ilmu diberi kekal di hati, jasa dikenang sampai ke mati. Selamat bersara Ustazah Salina. Bye-bye. Ku tak siap tanpa